Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan perceraian menurut persepsi pelajar Fakulti Pendidikan UiTM terhadap falsafah kebahagiaan diri kacamata Islam. Menurut Jabatan Perkataan Malaysia, pada tahun 2022, kadar perceraian meningkat sebanyak 43.1% berbanding tahun 2021. Daripada 62,890 kes yang direkodkan, 46,138 adalah melibatkan pasangan Islam, iaitu peningkatan sebanyak 45.8% lebih tinggi daripada 36.4% pasangan bukan Islam. Dalam Islam, perkahwinan bukan sekadar penyatuan dua individu, tapi satu ikatan penuh kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Pasangan suami isteri digalakkan untuk mengamalkan kesabaran, bertolak ansur antara satu sama lain dan saling memahami demi membina keluarga yang stabil dan bahagia. Namun begitu, realiti kehidupan moden membawa pelbagai cabaran. Tekanan ekonomi, kesibukan kerja dan kurang berkomunikasi antara satu sama lain menjadi punca konflik rumah tangga. Selain itu, terdapatnya pengaruh media sosial dan budaya perbandingan zaman sekarang menjujuskan hubungan, terutamanya apabila pasangan tidak memahami peranan masing-masing dalam perkahwinan. Apabila perkahwinan berakhir dengan perceraian yang negatif, kesannya sangat besar. Individu mungkin mengalami tekanan emosi, rasa gagal dan kemurungan. Yang paling terkesan biasanya ialah anak-anak. Mereka akan berasa keliru, sedih, marah dan hilang keyakinan diri. Dalam jangka panjang, ia boleh menjejaskan hubungan sosial dan perkembangan emosi mereka. Dari sudut ekonomi pula, ibu atau bapa tunggal sering menanggung beban kewangan yang lebih berat dan ada anak-anak yang mengalami penurunan taraf hidup. Keadaan ini boleh mendorong mereka kepada gejala sosial sekaligus memberi kesan kepada komuniti. Walaupun wujud perceraian yang membawa kebaikan, kebanyakan perceraian boleh dielakkan jika pasangan-pasangan benar-benar menghayati cara hidup Islam dan mengamalkan komunikasi yang sihat dan memahami tanggungjawab masing-masing. Seterusnya, kita akan masuk kepada jenis-jenis perceraian. Jenis-jenis perceraian terdapat 4, iaitu talak, fasaq, kuluk dan li'an. Talak merujuk kepada pelepasan nikah dan lafaz cerai yang akan dilafazkan oleh pihak suami kepada pihak isteri. Dan talak dibahagi kepada 3, iaitu talak 1, talak 2 dan talak 3. Talak 1 dan talak 2, sekiranya masih berada dalam tempoh iddah, pihak suami akan dibenarkan untuk merujuk kembali rumah tangga dengan pihak isteri dalam masa tempoh 100 hari ataupun suci daripada haid 2 kali. Manakala bagi talak 3, pihak suami tidak boleh merujuk, tetapi baliknya pihak isteri harus harus mendirikan rumah tangga dengan orang lain dan bercerai untuk mendirikan rumah tangga yang baru dengan suami yang lama. Seterusnya, jenis perceraian yang kedua adalah fasaq. Jadi apa maksud fasaq? Fasaq ini merupakan pembubaran perkahwinan tetapi atas pilihan Tok Kadi ataupun hakim kerana permohonan pihak isteri. Jadi fasaq ini berlaku sekiranya terdapat sesuatu yang berlaku dalam rumah tangga yang tidak membenarkan rumah tangga itu untuk berdiri dengan lama dengan permohonan pihak isteri. Yang ketiga merupakan huluk ataupun tebus talak. Jadi mengapa ia digelar sebagai tebus talak? Ia digelar sebagai tebus talak kerana pihak isteri akan memohon penceraian tetapi mereka harus membayar ganti rugi untuk tebus talak tersebut. Jenis perceraian yang keempat ataupun yang terakhir adalah li'an. Jadi li'an ini merupakan sebuah proses yang agak rumit kerana ia melibatkan pihak suami menuduh bahawa pihak isteri curang ataupun berzina dengan lelaki yang lain dan pihak ini proses ini memerlukan 4 orang saksi dan sebenarnya rukun bagi li'an adalah wajib untuk mengelakkan pihak suami daripada terkena hukum qazaf, iaitu sekurang-kurangnya 80 kali sebatan. Seterusnya, kita akan masuk pada kesan perceraian. Kita akan memulakan dengan kesan perceraian terhadap keluarga. Perceraian seringkali akan menjejaskan hubungan individu yang bercerai dan juga hubungan antara orang sekeliling mereka. Apabila seseorang itu sedang melalui perceraian, seringkali emosi mereka akan terjejas yang mungkin akan menimbulkan persekitaan antara pasangan dan juga anak-anak mereka. Hal ini akan menjejaskan hubungan kekeluargaan. Saya akan masuk kepada kesan perceraian terhadap masyarakat. Kestabilan sosial dalam masyarakat akan terganggu jika perceraian berlaku. Ini kerana perpisahan seringkali akan mewujudkan konflik di antara keluarga yang mempunyai individu yang berpisah. Institusi keluarga akan goyah dan ini akan meningkatkan kes jenayah yang melibatkan hak penjagaan anak.
Seterusnya, saya akan masuk kepada kesan perceraian terhadap ekonomi. Perceraian mampu menjejaskan ekonomi negara. Hal ini demikian kerana apabila pasangan suami isteri bercerai, status kemiskinan akan meningkat atas dasar dengan kebanyakan isteri dahulunya suri rumah tetapi sekarang merupakan ibu tunggal yang perlu mencari pekerjaan. Apabila status kemiskinan meningkat, negara juga perlu mengeluarkan bajet yang lebih tinggi untuk menampung kemiskinan ini. Perceraian juga bukan proses yang mudah dan memerlukan kos yang banyak. Akhir sekali, kita akan masuk kepada kesan perceraian secara sosial. Imej pasangan yang bercerai akan tercalar. Hal ini demikian kerana masih lagi terdapat stigma terhadap perceraian di dalam masyarakat di Malaysia. Pasangan yang bercerai dianggap tidak memperjuangkan perkahwinan mereka dan tidak memikirkan perasaan anak-anak sekiranya bercerai. Pasangan yang bercerai juga mungkin akan mengalami masalah fizikal dan masalah mental yang akan menambahkan lagi stigma terhadap perceraian di Malaysia. Baiklah, seterusnya, nama saya Hani Safia binti Arif Shah dan saya akan menerangkan tentang bahagian laporan dan cadangan kajian lapangan. Jadi, medium yang kami pilih bagi soal selidik ini adalah medium Google Form dan kami telah memilih pelajar daripada Fakulti Pendidikan sebagai responden dalam kajian ini. Jadi, soal selidik ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Soalan-soalan di bahagian A terdiri daripada soalan yang berkaitan dengan informasi responden, manakala soalan-soalan di bahagian B terdiri daripada soalan-soalan yang berkaitan dengan pengetahuan responden terhadap isu penceraian. Tambahan pula, bahagian B terdiri daripada tiga bahagian, iaitu impak dan realiti penceraian di Malaysia, falsafah kebahagiaan dalam Islam dan faktor penceraian. Jadi tanpa melengah masa, mari kita teruskan ke bahagian A bagi soal selidik ini, iaitu demografi responden. Baiklah, untuk bahagian A iaitu demografi responden, berdasarkan cartapan yang pertama, kita dapat melihat bahawa 100% daripada para responden merupakan pelajar yang berlingkungan umur 18 hingga 20 tahun. Manakala, untuk cartapan yang kedua, 78.2% daripada responden merupakan pelajar perempuan. Seterusnya, cartapan yang ketiga menunjukkan 72.7% daripada para responden merupakan pelajar daripada kod program ED241, iaitu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua ataupun dikenali sebagai TESOL. Baik, untuk cartapan yang keempat, kita dapat melihat bahawa 94.5% daripada para responden merupakan pelajar tahun pertama. Dan akhir sekali, untuk cartapan yang kelima, kita dapat melihat bahawa 100% daripada para responden merupakan pelajar yang masih belum berkahwin. Baiklah, akhir sekali untuk bahagian B, berdasarkan data yang kami telah peroleh, kami dapat menyimpulkan bahawa majoriti daripada para responden cakna akan kes penceraian yang berlaku di Malaysia, serta bahawa kepentingan nilai-nilai Islam dalam mengukuhkan sebuah perkahwinan dan tahu akan faktor-faktor yang menyebabkan penceraian. Kesimpulannya, dengan adanya data ini, kita dapat melihat bahawa para responden mempunyai pengetahuan tinggi dalam isu penceraian dari segi falsafah kacamata Islam. Ihtisah melalui metodologi yang dijalankan, kami mendapati bahawa kebanyakan generasi muda berpendapat yang faktor utama kenaikan kes perceraian pada zaman kini adalah kerana kurangnya komunikasi. Tanpa komunikasi yang efektif, boleh berlakunya salah faham antara suami isteri dan kurang komitmen daripada salah satu pihak ataupun kedua-dua belah pihak. Memahami faktor kenaikan kes perceraian ini adalah penting untuk merancang modus operandi untuk membendung penerusan kenaikan kes perceraian di Malaysia. Kami juga menyimpulkan bahawa kesan terbesar perceraian adalah terhadap individu yang bercerai serta orang-orang yang terdekat dengan mereka. Turut dapat dibuktikan bahawa pegangan terhadap agama dan falsafah kebahagiaan Islam perlulah sangat erat untuk mengelakkan
runtuhnya tiang-tiang kebahagiaan rumah tangga.